Saya rasa terlalu awal sebab untuk penduduk untuk bercakap pasal menghadapi pilihan raya itu, saya rasa penduduk memang langsung tidak bersedia. Penduduk masih tidak ingin melalui satu proses pilihan raya lah, sebab apabila pilihan raya datang, kita masa itulah perpaduan dipecah belah kan. So saya rasa sekarang kerajaan pun sedang mencari jalan untuk mengukuhkan ekonomi kita agar penduduk kita boleh mendapat manfaat, semua boleh mendapatkan kebaikan. Oleh itu sebab kita boleh melihat usaha kerajaan Malaysia Madani melalui kalau nak menyantuni orang-orang miskin B40, kita ada jualan ramah, kita ada macam-macam insentif termasuk budi 95 untuk peniaga-peniaga yang khususnya di mana kaum Cina ni, bangsa Cina ni, kita memang banyak di kalangan kawan-kawan Cina itu memang dalam bisnes lah. Kerajaan pun amat prihatin. Dia sentiasa melihat delay kita punya SST, implementation of SST ni ke 1 tahun yang lepas, yang lagi satu. So saya rasa ini adalah satu usaha yang baik di mana kerajaan mendengar apa hasrat penduduk. So apabila hasrat penduduk didengar, apabila penduduk rasa puas hati, saya rasa itu masanya lah kita boleh menentukan kerajaan kita yang seterusnya. Kalau boleh kita kekalkanlah kerajaan Malaysia Madani.